Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod yang kelima, 99 persoalan awam di meja pendakwah. Okey, soalan yang kita dapat pada hari ini ialah, adakah seseorang itu perlu mengulangi mandi wajibnya sekiranya setelah selesai mandi masih kelihatan sisa air mani keluar daripada kemaluannya? Dalam permasalahan ini ada dua pandangan para fuqaha. Pandangan pertama mengatakan dia wajib untuk mengulangi mandinya. Pandangan ini ialah pandangan Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i itu sendiri seperti mana dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Apa sandaran pandangan pertama ni? Mereka mengkiaskan air mani tersebut seperti mana hukum air kencing yang keluar setelah seseorang itu berwudu. Maksudnya kalau kita berwudu kemudian keluar air kencing, kita perlu mengulangi wuduk tersebut. Begitu jugalah yang berlaku dalam permasalahan air mani setelah seseorang itu selesai mandi wajib. Dia kena ulang semula mandi wajib tersebut. Tapi pandangan yang kedua ialah pandangan jumhur fuqaha seperti mana dinukilkan oleh Ibn Al-Qasim dalam kitabnya Hasyiah Ar-Rawdul Murbi'. Ramai di kalangan para fuqaha, antaranya Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Al-Thawri, Abu Ishaq, Abu Yusuf, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pandangan yang masyhur. Apa sandaran pandangan yang kedua ni? Sandarannya ialah mereka menganggap kias yang dibawakan oleh pandangan pertama itu agak kurang tepat, sebab bagi mereka air mani ni dia keluar kerana syahwat. Adapun air kencing dia tak terikat dengan syahwat. Jadi air mani yang keluar setelah orang tu mandi, dia tidak dianggap hukum mani. Adapun dia dianggap seperti hukum air kencing ataupun hukum mazi yang dia tak perlu untuk mandi wajib, dia hanya perlu untuk membersihkannya sahaja. Jadi setiap kali mandi, seseorang itu cuma diwajibkan sekali mandi sahaja. Dia tak perlu untuk mengulangi semula mandi wajib tersebut. Teruskan menonton untuk mendapatkan persoalan yang ke-6, 99 persoalan awam di meja pendakwah.